Buat persiapan-persiapan penting, khususnya melakukan intervensi dan justifikasi kita untuk persiapan anak-anak kita menghadapi pentaksiran di peringkat antarabangsa. Sila Muaz. TIMS dan PISA adalah dua cara di mana kita menguji kebolehkelaksanaan, kejayaan salah sebuah plan pendidikan dalam satu dekad bagi kerajaan. Jelas sasaran yang dikeluarkan dalam 10 tahun yang lepas jauh tersasar bila kita benchmark dengan OECD dan apa yang kita sendiri letakkan sebagai sasaran kita about 10 to 15 years ago. Persoalan saya, adakah kementerian akan lakukan kajian yang terperinci untuk memahami mengapa kita gagal untuk mencapai sasaran tersebut, dengan itu memastikan bahawa punca kegagalan tersebut tidak akan diteruskan dalam rancangan pendidikan Malaysia yang baru. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Suka untuk saya menjelaskan Yang Berhormat bahawa pentaksiran TIMS dan PISA, dan sebenarnya kita ada satu lagi CPLM di peringkat skor rendah, adalah pentaksiran yang bagi kita sangat penting, sekurang-kurangnya untuk kita ada dengan izin benchmarking apa yang kita ingin lihat dari segi bagaimana anak-anak kita berupaya menguasai beberapa aspek dan melihat bagaimana prestasi mereka. Apa pengajaran kita selepas kita dapat keputusan yang sebelum ini Yang Berhormat? Iktibar untuk kita sangat besar. Pertama adalah soal bagaimana kita perlu menyiapkan anak-anak kita ini juga untuk persiapan masa hadapan. Dari segi cara menjawab juga sudah berbeza Yang Berhormat. Dulu still pencil and papers dengan izin, tapi sekarang sudah pun menggunakan teknologi. Jadi anak-anak kita harus dipersiapkan dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat selepas keputusan-keputusan ini, apa lonjakan-lonjakan yang harus kita lakukan. Jadi inilah yang antara perkara penting yang kita ambil kira Yang Berhormat, membawa matriks pembelajaran ini sebagai satu lagi aspirasi pendidikan untuk memperkukuhkan mereka di peringkat antarabangsa. Jadi kita ada 2 tahun untuk intervensi. Kita juga Yang Berhormat telah menubuhkan satu jawatan kuasa di peringkat antarabangsa, bagi peringkat asesmen antarabangsa, yang mana jawatan kuasa ini Yang Berhormat bukan sahaja kajian, tetapi juga menggunakan semua instrumen yang ada untuk melakukan intervensi bagi kita menghadapi anak-anak kita membuat persiapan untuk TIMS dan PISA. Apa cabaran kita untuk TIMS dan PISA ni Yang Berhormat? Nombor satu adalah sampling. Kita tidak ada upaya untuk menentukan sekolah mana. Kalau kita ada upaya untuk menentukan sekolah mana untuk ambil TIMS dan PISA, senang kerja kita. Mungkin kita bagi SBP saja, jadi senang, skor kita meningkat. Tetapi kita tidak ada upaya untuk menentukan sekolah mana dari segi sampling itu. Jadi giat mara, sekolah agama, semua terlibat. Jadi sebab itu tumpuan kita juga mempersiapkan jawatan kuasa ini adalah untuk melihat bagaimana persiapan-persiapan di peringkat sekolah-sekolah. Jadi kita lakukan latihan kepada guru-guru dengan membolehkan guru-guru menyesuaikan adanya pengajaran mereka itu mengikut bagaimana TIMS dan PISA, soalan TIMS dan PISA ini. Dan juga kita sedang melihat bagaimana kita boleh terlibat sebagai PISA School Yang Berhormat. Jadi bila ada PISA School ini, kalau kita terlibat, belanjanya pun hebat. Jadi kita sedang melihat sama ada keperluan itu ada untuk bagi membolehkan kita juga membuat persiapan-persiapan dan terpilih dalam PISA School ini bagi membolehkan kita terlibat penuh dan mendapat manfaat khususnya anak-anak dan guru-guru kita.